Guru emas saya selalu pesan, kalau duit banyak tapi tak tahu nak buat apa, jangan tinggal dalam bank. Beli je emas. Kenapa beliau pesan macam tu? Sebab duit makin lama simpan, makin jatuh nilainya. Contoh mudah. Dulu RM100 boleh beli banyak barang, boleh penuh satu troli. Tapi sekarang RM100 boleh dapat berapa barang je? 10 tahun lagi, confirm lagi sikit. Tapi kalau RM100 tu kita tukarkan jadi emas, nilai dia bukan makin susut, malah makin naik. Tengok je sejarah harga emas. 10 tahun lepas, 1 gram cuma sekitar RM150. Hari ini, 1 gram dah pun mencecah RM554. Itu bukti yang jelas. Ramai orang pening nak melabur sebab takut tersilap langkah. Kononnya nak gandakan duit. Tapi, silap gaya duit boleh lesap. Sebab tu, simpan emas ni mudah. Tak perlu pandai analisis pasaran ataupun market pun. Simpan je elok-elok, emas nanti nilai dia naik sendiri. Kalau anda nak cara paling selamat nak kekalkan nilai kekayaan untuk jangka panjang, mula je simpan emas sikit-sikit ikut bajet anda. Dengan public gold serendah RM100 pun dah boleh mula simpan emas. Bagi yang nak mulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video atau boleh isi beg biru untuk saya bantu sebaiknya.